jalan kat sana. Cuma tak pandang. Assalamualaikum. Selamat pagi. So kita orang baru nak keluar. Tadi kawan belikan makanan breakfast. So ni lah kalau suasana semalam pun dah keluar hari ni lagi. Suasana hotel betul-betul kat tepi jalan. So ni ada amenity semua. Senang lah. Macam ada. So hari ni kita nak pergi Al-Burj Al-Rashi. Lebih kurang 30 setengah jam juga lah. Kita nak pergi kat sana nak tengok apa yang ada. Nanti saya tunjuk kat orang dekat you all, okay? Kita orang pun tutup. Semua lubang kita orang tutup. Migrate semalam. Aduh. Sangat dah semalam. Lepas tu kita minum kopi pula. Bersyarat. Double trouble. Ya. Gabus, hujan. 3 hari hujannya dah. Oh ya. Kita lah lepas hujan ni apa. Hujannya. Sampai tempat pusingan pertama, The Heritage Village dekat Al-Burj Al-Rashi ni. Tapi masalahnya dia tutup kan. Dalam tu dia kata dia buka tapi dia tutup mungkin sebab hari raya ke. Kat atas tu dia punya ni lah. Boleh tengok juga kat atas tu tapi nanti lagi kita pergi. So sepanjang sana sampai sana adalah dia punya tempat menarik nak tengok. Kedai-kedai jual-jual barang-barang hiasan, barang-barang lokal lah. Tapi masalah dia tutup pula hari ni. Mungkin kejap lagi ataupun lepas asar dia buka ke tu tak tahulah. Tapi cantik lah, nice lah. Ni buka je kedai ni lah. Okay, nak tunjuk you all ya. Ni lah baju-baju. Baju-baju ada? Baju-baju ni lah. Baju-baju Saudi. Kalau baju bulan puasa ke, bulan hari raya ke, baju celebration dia macam ni lah. Baju-baju diorang diorang pakai. Jom kita masuk dulu. Tengok apa yang ada kat dalam ni. Ada menarik bang? Cantiknya. Aku cakap bunga kat sini je lah. Sebenarnya bunga ni banyak lagi lah ya. Sebab kan tempat sini kan sejuk. Tapi ni kan okey. Walaupun matahari terik, tapi angin dia bawa lah sikit angin sejuk. Tutup. Dia apa ni untuk grilling. Tutup ya. Itulah kita tunjuk je lah ya. Dulu ada satu kedai dekat Balak. Dekat ni apa ni pun ada. Baba what time open? 10. Pada Nasar. Pada Nasar. Lepas asar. Dia jual tak? Hina sell stone. Dia jual lah ni. Lepas asar lah dia buka. Tarik sana depan. Tarik depan. Lepas asar buka you all. Tapi kita tak adalah tunggu lepas asar kan. Tapi nak tunjuk je lah ya. Ni je lah yang boleh kita tunjuk. Sebab kita salah pergi timing. Dalam website dia tulis pukul 11 dah buka. Okay, lepas asar dia kata dia. Pada Nasar. Ni? Bang, dia dah buka separuh lah bang. Oh, ni tak ada. Oh, ni ada Wahab. Ni Abdul Wahab. Abdul Wahid ya, kedai dia. Beli kat rumah, beli dekat Taif tu. Oh ya. Oh ni lah. Betul. Dia kata pun sebelah belakang. Wah, lawa jugalah. Lama-lama kan rumah-rumah lama. Mana-mana lama. Mak. Nak cerita dengan you all ya. Dah ada saya. Macam gini pun saya dah ni dah ya. Ni. Kita naik. Pergi dekat Old Castle dia. Tapi oksigen kita dah berkurangan ya. Semua semput ya. Cak air kita dah berhenti. So
Semput dia. Ini. Ini apa ni? Serahan tingkat. Kasim Baba. Kasim Baba buka pintu Kasim Baba. Kasim Baba. Buka betul kan, masuklah dia kata. Sana ke sini? Ada. Kalau nak pergi mana pergilah, tapi jangan lupa jangan balik. Sini dulu lah bang. Okey. Sementara tu. Instagram gua punya gambar. Nanti dia punya tu ah. Terus Facebook. Register lagi dulu. Sekejap lagi kita pergi Kita pusing-pusing dulu. Ni nak naik sampai atas tu, aku rasa aku semput dulu ni. Dah batuk dah ni. Tapak aku dulu. Sekejap ya. Malam. Alfa yang punya. Dah. Ya Allah. Okey, kita surat Abang Haji masuk. Abang Haji nak pergi rumah Kasim Baba. Atas lagi Abang Haji. Kita termengah-mengah ya. Bukan sebab penat. Sebab utama dia adalah oksigen kekurangan. Kita berada di tempat tinggi. Mari kita naik ya sekejap ya. Boleh naik tapi tak tahu lah. Tu dia kata pukul 11. Tutup dah kot. Mai. Mana weh? Ada kayu. Ni. Ketat dah ada. Abang Haji naik sana. Bagilah salam bang. Saya datang nak beraya. Kakak kita semput juga ya. Kakak turun kakak. Kakak turun. Ya ambil dengan kita daripada sini. Turun kakak turun. Turun nanti jatuh. Oh ni kita punya modal kita hari ni ya. Cari dulu. What can I do? Will I be getting through? Now that I must try to leave it all behind. Did you see what you have done to me? So hard to justify. Slowly it's passing by. Hai kawan-kawan, sister, tadi kita dah pergi castle tadi. Panas tapi dia berangin sikit lah. Cumanya cuaca tak tahan dengan terik matahari, so kita teruskan perjalanan. Sekarang kita singgah dekat pasar buah Abu Jurashi, tapi buah dia semua segar-segar you all. Buahan dia, sayur-sayuran dia, tapi masalahnya kalau kita nak pergi beli, kita nak balik esok. Asalnya dia semua 10-10 je. Itu kacang madame kan? Kacang ni, kacang hijau. Kalau sweet sedap.
Bukan kacang yang Jepun, madame. Tapi yang ni kacang yang jenis tak nak tahu dia sweet ke tak. Sebab aku dulu masuk rumah dia masuk makan. Nanti kita tengok ya mana tu. Oh, macam jagung tu macam menarik. Strawberry pun bagus. Kam? Ahmad. Parau lu. Kam? 5 rial. 5 rial. Ni 5 rial ya. Oh, blueberry pun ada. Beli baby. Ni ada 5 rial. Boleh beli kat dia satu. Dengan ni. Ni, blueberry ni. Mungkin kita masuk dulu. Sekejap kita masuk dulu. Nantilah kita pusing dulu lah. Kita tengok dulu apa yang dia offer. Basically semua sayur-sayuran lah. Tapi semua segar-segar ya. Telur pun ada. Ginger. Kita cari buah-buah yang pelik-pelik lah. Sekejap ya. Ni daun bawang ke? Jual. Kita pun tak tahu daun apa. Lemon. Ni sedap ni bang. Tapi kena rebus terus. Macam gula itu. Bukan. Tu kacang yang dekat kedai Jepun. Nanti kita pergi balik. Last time kita pernah datang sini. Pisang ni pun boleh bang. Kalau pisang ni. Dan hijau lagi boleh kot. Ni yang tadi kita tunjuk tadi tu. Limon. Masya Allah comel ni budak itu. Oh ni mango ni. Ti ni ada mango ti. Ni mango tu. Tu. Tapi tu tak tahu mangga mana. Kalau Itu je dia sekitar mango. Kufundah ke apa ke. Wah tapi ni banyak pula buka hari ni. Longgok je bila paper ya Allah. Tapi masalahnya kami ni tidaklah makan sayur sangat Dia takut membazir sebab kita turun. Lalu aku dah sebelah. Sebab kita turun pun besok kan. Ada tengok ni labu. Besarnya labu. Tu apa? Labu air ni. Ini pasar-pasar dia. Seronoknya tengok. Cantiknya. Sayur. Sayur. Apa tu semua? Satu tu kotak tu? Ya Allah, boleh ke? Jedah 3 rial je. Ke semua tu? One box or one? Semua? The whole box? No, one box this enough. Come 5 rial. 5 tadi. Come real. One. Siapa dia? 7, sana 5. Ayalah. Sana tu 5 rial. Saja tu sebenarnya 5 rial je. Sudah nak tanya mangga dia. Dia cakap macam mana? Aku tanya dia cakap Hindi dengan aku. Ahmad kam. Haba. Ya nak kalam ini. Haba kam. Mangga? Mangga. Ada 30. Pandai cakap Melayu ke? 30 rial. 30 rial? 1 box? Sweet? 10. Sweet. 10 pula. From where? Yemen. Okey kawan-kawan, sekarang kita dah sampai ke Jabal Humaida. So kalau siapa-siapa yang rasa datang nanti dia nak boleh hiking, dia boleh turun situ sampai bawah sana ya. Kerana you larat lah. Nanti dulu bang, sekejap lagi lah. So di situ. Nanti kita pergi sini okey. Sekejap kita pergi sini dulu. Kita boleh tengok. Sekejap lagi boleh kita turun bawah ya. Tadi kita ada beli buah. Kita makan buah dulu. So kat sini you boleh tengok tu lembah tu. Cantik insya-Allah. Nanti ni yang buah tadi. Ni kalau kita makan ni
kemungkinan kita boleh berpindah alam. Berpindah dan terus tidur tak bangun ya. So inilah dia ya. Nama tempat ni Humaida. So dipanggil situ adalah Humaida Staircase. Dulu kalau orang hikers dia akan pergi kat sini lah. Oh sejuknya. Oh tu nampak tu orang tu kan. Okay. Dia turun pada sana staircase tu. Sampai sana. So dia ada bawah lagi. So nanti kita kalau larat kita turun bawah lagi sikit. Kat bawah tu dia ada macam ada fort, ada perkampungan. Yang bangunan lama lah, macam rumah-rumah batu tu. Kita naik balik ya. Walaupun macam ni je, kita dah mengah ya. Biasalah. Kita ada tempat tinggi. Kita tengok kawan kita. Hai kawan kita. Tu kawan kita. Kawan kita dekat dalam tu. Kawan kita tengah potong. Dia kan kakak. Kakak kan kena acting as a kakak. Dia kena layan adik-adik. Kakak kena potong buah. Cantik kan? InsyaAllah, tabarakallah. Kita dengan Abang Haji. Ha? Cik rumah. Puas lah dulu. Kita dengan Abang Haji kita. Abang Haji. Happy anniversary. 24. Pusing. Melayan isteri. Pusing lagi. Makin. Lagi kita turun bawah kita tunjukkan kat bawah. Zoom kat bawah. Okey, kalau you datang sini, kat sini ada wakaf, ada gazebo lah ya. Ada taman. Ada banyak tau. So bolehlah duduk dengan kawan, duduk dengan anak-anak, budak-budak kan. Kanak-kanak bawa anak-anak datang. Ya Allah, aku semput. Betul serius cakap. Ini bukan main Kalau rasa tak cukup fit. Dan rasanya kalau orang tua pun rasanya saya rasa tak sesuai datang sini. Ada buah jering. Buah jering. Kakak ni bukan buah jering ke? Ha? Ha, bukan Macam buah jering you all. Banyaklah. Nanti tunjuk kat you all ya. Bukan buah jering ke you all? Bukan Bukan? Pandai kan aku kan? Mana pula datang buah jering dekat Saudi ni? Pokok jering. Pokok jering bukan macam ni Tanya lagi kan. Masya Allah cantiknya. Kita buat pusing ya. So bolehlah. Kalau nak hiking, kat sini boleh hiking. Kita tu, sana ada toilet. Tapi daripada sini pun kita dah bau ya. Kalau tak tahan sangat bolehlah pergi. Kita nak tunjuk tu gunung tu. Kejap. Seluk kat sini dulu. Cantik kan? Tinggi tu. Kejap. Ya macam tu. Tu. Kita tunjuk ya. Oh macam ni sebenarnya. Petik ya. Macam ni dia punya ni. Macam jering tu. Nanti kita try kopek kat dalam dia. Kalau orang Pahang panggil kopek. Kopek tu. Kopek tau, kopek buah tau. Okay, kita tunjuk sekejap lagi kita buka. Saya tunjuk kat you all ya. Bersih taman dia, masya-Allah. Bersih. Main. Kakak kita dia dah duduk macam peniaga peraih. Ini tu awe ni mek. Ya, pemangku kita beli tadi ya. Masya-Allah. Manis kan?
Sambil-sambil. Kita nak tunjuk tadi buah mangga yang kita beli tadi. Baring-baring tak, aku. Ini yang kita beli tadi ya. Kita dah baca bismillah tau. Dah ada makanan, dah 2-3 ulas kita makan. Dia memang ni bismillah. Bismillah lagi. Sejuk buah dia. Macam buah daripada fridge. Nanti kita nak tunjuk yang ni buah jereng. Buah jereng kita ambil tadi. Nak cuba pula. Dia kokok ru. Ru Aku rasa macam style-style pokok tepi pantai tu. Kan pokok ru kan. Biasa buah macam ni. Tu rubak. Try ya. Tapi satu guna untuk buat buah ni pula. Kau beracun. Basuh-basuh. Tak boleh buka you all. Sekejap ya. Ulat gonggok lagi. Aku nak sebut ulat gonggok tu aku ingat anak aku. Ulat gogok. Ulat gonggok. Ulat gogok. Anak aku ulat gogok. Tak boleh kau, tak boleh. Keras, sangat keras, tak boleh. Janganlah bergerak banyak sangat. Tak bergerak. Tak boleh. Keras, tak ya. Nantikan sambungan cerita jalan-jalan hari raya di video akan datang. Kita jumpa lagi sister. Bye.